Hai guys, hari ni kita mau cakap pasal satu topik yang kamu boleh relate. Macam mana menghadap dengan orang yang toksik di tempat kerja. Jom! Okay, poin yang pertama, kenali orang toksik tu macam mana. First, kita kena kenal orang toksik ni macam mana. Biasanya, yang pertama, mereka jenis yang suka merendahkan diri kita. Suka merendahkan kita punya value. Nilai diri kita. Yang kedua, dia suka bodek bos kau. Itu. Dan yang ketiga, dia suka body shaming badan kau. Okay? Ya. Dan yang keempat, dia tidak mau bertanggungjawab dengan atas kesalahan diri dia sendiri. Kalau ada satu atau dua ciri ada di tempat kerja korang, jadi maksudnya kamu memang menghadap dengan orang yang toxic. Poin yang kedua adalah jangan bagi reaction. Maksudnya jangan ambil hati sangat. Nasihat yang pertama, jangan ambil hati. Kadang-kadang orang yang toksik ni sebenarnya diorang ada masalah diorang sendiri. Tapi disebabkan kita orang yang boleh menerima, orang yang people pleaser ni adalah orang yang akan menyedapkan ataupun menselesaikan ataupun kasih happy diorang. Tapi kadang-kadang kau pun penat. And then ada masa kau penat, ada masa kita dalam kehidupan ni kita tidak berhak untuk untuk dipertanggungjawab untuk menjaga emosi orang. Okay? Sebab kita pun ada emosi kita sendiri. Sebab kita pun kena sayang diri kita sendiri. Okay. Kau sudah jadi people pleaser. Lepas tu kau biarkan je. Biarlah asal diorang happy, aku pun happy. Tapi at the end kau akan merana. Kau akan sakit hati. Sebenarnya lah. So for people pleaser out there, just remind yourself and aware that you have been hurt but you never try to get out from that environment and you lose. Yeah. And then kalau contoh dia suka mengomen ataupun kritik apa-apa yang kita buat and then tidak bagi semangat, cuba tapiskan and then kamu ambil mana yang perlu sahaja. Sebenarnya ada juga kebaikan diorang tapi mana yang perlu kau ambil, mana yang tidak perlu kau tinggalkan ataupun ya macam itulah. Seterusnya, poin yang ketiga, kau kena jaga sempadan kau. Okay, kalau ada orang toksik datang dekat kau dengan aura yang negatif, dengan dia cerita semuanya negatif, maksudnya dia cerita dia macam ni, macam tu, last, kau yang memang positif sebelum ni tiba-tiba kau terdengar negatif kan, kau pun serap aura negatif dia dan positif kau pun jadi lemah dan aura negatif lebih menyerah dekat sana. So, saya mau kamu cakap directly, cakap macam, sorry saya tengah sibuk ni, bolehkah kita sembang cerita nanti? Ataupun, bolehkah nanti saja kita bercerita? Macam tu. Okay. Poin yang keempat, simpan bukti. Okay, maksudnya di sini, bila orang toksik tu sudah melampaui batas, sudah melampau dia mengijik, dia membuli, dia sabotaj kerja kau, apa yang perlu kau buat? Pertama, kau rakam apa yang dia cakap ataupun kau cuba screenshot kau punya WhatsApp chat ataupun apa-apa benda, email kah. Lepas tu kau cuba record untuk kau jadikan bukti untuk berhadap dengan kau punya orang atasan. Contoh kalau sudah melampau kan, kau laporlah dengan orang atasan. Jadi macam kau tidak orang yang boleh tolong kau selain diri kau untuk bertindak. Okay? Kalau kau tetap di sana, kau tidak bergerak, tiada yang dapat tolong kau. Itu yang aku cakap. Okay, last but not least adalah poin yang kelima, fokus pada diri kau sendiri. Okay, tempat kerja, tolong fokus dengan diri kau dan cara untuk mempentingkan diri kau. Cara untuk mempentingkan kerja kau. Nilai kerja kau. Sebab sekarang ni orang akan banyak memfitnah. Orang akan banyak cuba ganggu kau supaya diorang lagi menang ataupun supaya kau akan jatuh dari dia. Jangan biarkan orang toksik ni ganggu prestasi kau.
Jangan biar dia ganggu kau punya kesihatan mental. So ini yang paling penting. Okay? Jadi surround yourself with someone who, yeah, you gain knowledge, you gain motivate from them or from her. So kau tetapkan, and then kau cuba kau cuba simpan orang-orang yang berkualiti. Maksudnya yang positif aura, yang kau rasa kau dengan dia kau boleh tingkatkan diri kau. Kau dengan dia kau rasa kau grow yourself. Maksudnya kau jadi lagi kuat, kau jadi lagi tenang, lagi relax. Itu yang kau cari. Okay? Kita sekarang ni bukan cari quantity tau. Kita cari quality your friend. Sebenarnya orang toxic ni memang sentiasa ada lah. Tapi kau boleh pilih sama ada kau mau bagi reaksi, kau mau bagi respon, ataupun kau diam je. Jadi, aku ada, bukan aku ada, memang aku ada adik lah kan. So adik aku ni, dia jenis yang tiada respon, tiada reaction, okay. So kadang-kadang dia marah aku, and then dia cerita lah, kawan dia ni ada share something yang, ya, yang bikin kira menjatuhkan dia jugalah. So dia punya reaction, dia punya respon just cool, yang tidak mencerita pasal tu, and then just kasih blue tick, and then no reaction lah. Kau tahu orang yang mau menjatuhkan dia tu jadi malu jadi malu. Aku punya adik ni adalah another level, okay. So dia another level, dia lagi psycho. So yeah, sangat bersyukur aku ada adik macam tu. Yeah, you know. Jadi balik kepada cerita kita, kalau korang pernah rasa macam ni, toxic di tempat kerja, cuba share di bawah, and then like, comment, and share. Okay, bye guys.